Biasa ketua kerja motong saudara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah saudara. Hari ni saudara ketua tempat Bang Isam kita saudara, ketua nak tengok alat yang dia kerja. Biasa ketua dalam semak saudara. Ini dia alat yang dia kerja. Ini entah apa nama ni saudara. Kalau kita dia berputar dalam tu saudara, berputar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berputar dalam ni. Ini berangin. Biasa ketua megang pahat getah saudara. Ini dia alat dia. Ini buku yang nak ditulis ni saudara. Ketua nak tunjukkan ini saudara. Kalau orang tak biasa pengalaman bekerja macam ni saudara, jangan cakap mikir senang. Kalau orang tak pengalaman, paling hajab nak nekan ni saudara. Paling hajab nak nekan ni saudara. Urupnya. Tengok. Awak biasa kerja motong kat semak. Belantak hari ni kita tengok ini. Alhamdulillah lah saudara. Biasanya kita ketua tak tahu ini entah apa nama saudara. Ini tu. Ini apa nama ni saudara. Kalau mikir tahu ini apa nama tu. Ketua tak tahu. Kerana ketua tahu pokok getah. Lepas itu ketua tahu apa nama. Cara getah tu isi tepung mencucur. Itu dia saudara. Itu je lah informasi dari ketua hari ni saudara. Ketua tak tahu apa-apa ni dah.